أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkan dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dapat bertemu lagi malam ni. Selamat datang Datuk Dr. Haji Yunus, seterusnya Cikgu Hamdan, barisan AJK Surau dan jemaah muslimin muslimat yang hadir pada malam ni. Malam ni kita sambung lagi perbincangan tadabbur kita dan tajwid pada surah At-Tahrim. Minggu lepas kita baru memulakan surah At-Tahrim, muka surat 560. Ya, surah At-Tahrim muka surat 560. Kalau tengok dalam Ustaz punya buku sinopsis tu, kita buka buku sinopsis ya, muka surat 80. Ada buku sinopsis. Muka surat 80. Perbincangan hari ini sambungan sambungan pada sesi lepas, yang mana pada ayat 1 sehingga 2 Allah sedang menegur Nabi agar tidak mengharamkan apa yang dihalalkan bagi kamu kerana hendak mendapatkan keredaan isteri. Ayat 1 hingga 2 ni, yang mana kisah yang kita telah bincangkan minggu lepas, berkaitan dengan 3 orang isteri Nabi, iaitu 2 daripadanya ni adalah Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidatina Hafsah. Mereka ini membuat satu perancangan agar Nabi ni dah tak datang dah, ataupun Nabi ni dah tak minum madu dekat rumah Sayyidatina Zainab. Yang mana Sayyidatina Aisyah ni dia dapat tahu bahawa Nabi pergi minum madu dekat rumah Zainab. Maka selaku madu-madunya ni, dia rasa tercabar ataupun rasa cemburu. Maka mereka berdua ni, Sayyidatina Aisyah dan juga Hafsah ni, mereka membuat satu perbincangan dan persepakatan. Kalau Nabi datang rumah, sama ada datang rumah Aisyah ataupun datang rumah Hafsah, bagi tahu kat Nabi, bagi tahu kat Nabi bahawa Nabi ada makan ke satu buah ni. Nabi ada makan tak satu buah. Dalam hadis ada sebut buah tersebut dia berbau. Tak tahulah apa nama jenis buah tu. Cuma
buah tu dalam bahasa Arab nama dia. Oh, Ustaz lupa nama dia. Allah SWT Muhammad. Okey, bukan. Buah pudi tu Nabi Adam. Sejenis buah lah. Kalau kat Malaysia, buah yang berbau. Buah betai, jengkol. Sekarang musim apa? Durian, sangking. Maka bila mana Nabi datang rumah Hafsah. Bila Nabi datang rumah Hafsah, kemudian Hafsah terus tanya dekat Nabi, Nabi tadi ada makan buah ni ke? Nabi kata tak ada, Nabi tak makan buah ni. Nabi cuma minum madu dekat rumah Sayyidatina Zainab. Maka Nabi kata, berbau ke mulut aku? Gitu tu. Kedam saya kata dia berbau. Maka Nabi cakap dekat Hafsah dua perkara. Pertama, Nabi kata dekat Hafsah, lepas ni aku dah tak akan lepas ni aku dah stop minum madu dekat rumah Zainab. Yang kedua, dia bersumpah, aku bersumpah lepas ni aku dah tak nak dah minum madu dah. Aku haramkan diri aku untuk minum madu. Disebabkan dua perkara ni Allah tegur Nabi pada ayat ni. Kalau tengok pada sinopsis tadi ni kan, Allah tegur Nabi kerana mengharamkan apa yang dihalalkan. Madu haram ke minum? Madu tak haramkan. Bahkan madu menjadi salah satu daripada penyembuh, syifa. Mujarab madu ni untuk diminum. Kemudian kenapa Nabi mengharamkan madu? Sebab Nabi nak dapatkan keredaan isteri-isterinya. Kemudian Nabi pula mengharamkan untuk dirinya untuk minum madu lagi. Kenapa Allah tegur Nabi? Sebab selepas daripada Al-Quran, apa sahaja perbuatan, kata-kata, pelakuan Nabi akan menjadi syariat agama, iaitu sunnah. Kalau Nabi dah haramkan madu, lepas daripada tu orang tak minum madu lah. Sama cara level ni. Maka Allah tegur Nabi dan Allah memaafkan Nabi di atas perbuatan yang Nabi lakukan. Kemudian poin 3 hingga 5. Ini ringkasan saya tulis kat sini Apabila Nabi jumpa dengan isterinya Hafsah, kemudian Nabi tanya dekat Hafsah, kau bagi tahu dekat Aisyah ke rahsia yang aku dah beritahu kau? Kan aku dah beritahu jangan bagi tahu sesiapa. Maka Aisyah ni pula, Hafsah ni pula, bila Nabi cakap macam tu, Hafsah tak mengaku terus. Hafsah tanya Nabi pula, wahai Nabi, siapa bagi tahu kau ni rahsia ni? Maknanya dia nak kenakan si Hafsah tu pula, Aisyah tu pula. Yang ditegur adalah Hafsah. Maka jawapan dalam ayat Quran ni, Allah sebut jawapannya adalah, tengok pada ayat seterusnya, qad faradallahu lakum tahillat aymanikum. Ayat yang kedua, ayat ketiga, falamma nab'at bihi wa azharahu Allah. Yang bagi tahu aku adalah Allah yang menyatakan perbuatan itu, bagi tahu Nabi melalui malaikat Jibril. Maka Nabi tegur isteri-isterinya. Kemudian mari kita lihat pada ayat keempat hari ini. Lepas Nabi dah tegur isteri-isterinya atas perbuatan mereka, maka Allah tegur pada ayat keempat. Allah minta isteri-isterinya ni buat apa? Intatuba. Kenapa intatuba ni untuk dua orang tatuba? Maksudnya untuk dua orang isteri Nabi tadi, iaitu Sayyidatina Aisyah dan juga Hafsah. Zainab terlibat tak? Zainab tak terlibat. Zainab yang jadi mangsa tadi. Maka dua orang ni Allah perintahkan minta ampun, bertaubat kepada Allah. Apa maksud taubat? Taubat ni maksudnya kembali ilallah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya faqad saghat, kerana sesungguhnya, maka sesungguhnya, saghat ni maksudnya cenderung ataupun condong. Qulubukuma, kerana hati kamu ni telah condong. Hati kamu berdua ni telah condong. Apa maksudnya? Mereka berdua ni telah pun ada niat jahat kepada Nabi. Mereka ni sedang nak sakitkan hati Nabi. Maka bila mereka cuba sakitkan hati Nabi, maknanya kata mereka cuba membenci Nabi lah. Maka Allah tegur. Sebab mereka ni adalah Ummul Mukminin,
ya, ibu-ibu kepada orang-orang mukmin. Mereka akan jadi contoh kepada semua ibu-ibu dekat dunia ni, ya. Maka perbuatan mereka ni Allah minta mereka bertaubat kerana kecondongan hati mereka ini. Kemudian wa in tazahara, dan apabila mereka ni berpakat ataupun tazahara ni maksudnya mereka berdua ni tolong menolong untuk berpakat lagi sekali ke atas Nabi alaihi, fa innallah, Allah memberikan jaminan kepada Nabi, maka sesungguhnya fa innallah, sesungguhnya Allah huwa maula, sesungguhnya Allah adalah penjaga, sesungguhnya Allah adalah pembela Nabi. Bukan saja Allah tambah lagi wa Jibril alaihi salam. Tak cukup lagi tu, wasalihul mu'minin, dan orang-orang mukmin. Nabi nak beritahu apa? Kalau dua orang isteri Nabi ni cuba jatuhkan Nabi, Allah bagi tahu aku bela Nabi. Tak cukup tu, Jibril dan juga semua orang-orang mukmin, maka mereka tak akan menang. Gitulah ceritanya. Allah sedang nak tegur isteri-isteri Nabi. Mereka bukan buat jahat dan teruk pun, sekadar cemburu. Maka cemburu yang untuk menyakitkan hati Nabi, maka Allah tegur perkara itu. Wal kemudian mana tadi? Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. Tengok banyak pembela-pembela Nabi yang akan bersama dengan Nabi sekiranya dua isteri Nabi itu melakukan tipu daya lagi. Kemudian Allah sambung, Allah berikan satu ugutan ataupun teguran kepada isteri Nabi, tapi tegurannya dalam bentuk yang sangat bahasa yang sangat indah. Allah sebut asa. Apa maksud asa? Boleh jadi, boleh jadi asa rabbahu, boleh jadi Tuhan kamu, rabbahu in talaqakunna, boleh jadi Allah memerintahkan untuk Nabi talaqakunna, mentalak dua, maksudnya Sayyidatina Aisyah dan juga Hafsah. Boleh jadi kalau Allah perintahkan Nabi untuk talakkan dua isteri Nabi ni, kemudian ayyubdilahu, dan digantikan, ayyubdilahu azwajan khaira, digantikan dengan isteri yang lebih baik. Ni teguran Allah, min kunna, daripada mereka. Kemudian kenapa Allah kata gini dekat isteri-isteri Nabi? Allah sedang nak ajar isteri-isteri Nabi supaya jaga kehormatan suami, jaga rahsia. Maknanya kata bukan tertakluk kepada Nabi dan isteri Nabi, juga kepada umatnya. Kalau tuan-puan yang ada isteri, ada pasangan masing-masing yang bakal ni, yang bakal ni, insya-Allah kalau dah kahwin, jagalah rahsia antara suami isteri, walaupun dengan mak ayah sendiri. Kalau boleh segala-gala berkaitan dengan rahsia rumah tangga jangan disebarkan. Zaman sekarang disebar luaskan, bergaduh sampai yang virus dulu ni kan, yang talak-talak tu kan, ditalakkan isterinya dalam live. Tu satu bencana pada umat, menjatuhkan maruah agama. Benda tu merosakkan lagi institusi rumah tangga. Bila dia buat macam tu, masyarakat yang tengok akan terpengaruh. Oh, boleh ya rupanya cerita aib suami. Jadi dia pun tak ikut nak cerita juga. Sebab dia influencer, ataupun pempengaruh. Dia ada ramai follower, ada ramai pengikut. Bila dia buat benda jahat, maka orang lain pun, dia punya pengikut setianya dipanggil, maka dia pun nak ikut juga apa dia punya idola ni buat. Adakah Nabi pernah bercerai dengan isteri-isterinya? Yang ni tak adalah. Tu cerita lain nanti, panjang lagi tu. Cuma saya nak kupaskan kat sini. Dalam isu ni Allah memberikan amaran kepada isteri-isteri dua orang ni tadi, Aisyah dengan Hafsah,
Allah boleh minta Nabi ceraikan dan gantikan dengan, Allah boleh gantikan isteri yang lebih baik. Tapi Nabi ceraikan tak? Tak ada. Sebab Aisyah dengan Hafsah antara isteri terbaik, ya, Ummul Mukminin yang terbaik, Ummul Mukminat, ya, antara yang terbaik. Maka tidak diceraikan dua orang ni. Cuma diberi amaran. Kenapa? Sebab seorang perempuan dia akan rasa sangat kehilangan bila berlakunya penceraian. Itu dia. Bila berlakunya penceraian, maka kehilangan itu akan terasa sangat. Bahkan kehilangan yang mereka lepaskan kalau berlaku lah, adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah, Nabi, ya, dah elok-elok dengan Nabi cerai, kemudian Allah gantikan pula dengan orang yang baik, Allah lagi sakit hati. Jadi benda itu menyebabkan mereka berfikir untuk tidak melakukan perkara yang menyakitkan hati Nabi. Kemudian sambungan ayat seterusnya ni, Allah nak bagi tahu tentang ibu-ibu yang datang malam ni kan, insya-Allah rezeki malam ni. Allah sedang nak bagi tahu ciri-ciri muslimah ataupun mukminat yang terbaik, ataupun yang bakal mencari pasangan ni, pastikan ada ciri-ciri yang Allah rakamkan dalam Quran. Pertama adalah muslimat. Muslimat ni apa dia, Ustaz? Muslimat ni adalah mana tadi ayat yang ke-5 Yang pertama adalah yang menurut muslimat ni maksudnya yang menurut perintah lah, taat perintah Allah, muslimat. Kemudian mukminat, yang beriman. Yang beriman kat sini maksudnya yang ikhlas imannya. Dia tak cukup muslimat, dia kena campur mukminat. Ramai orang muslim, ramai namanya kat IC nama, siap nama apa muslimah lagi namanya. Tapi belum tentu perangainya mukminat. Kalau orang yang mukmin, dah tentu dia muslim. Kalau orang muslim, belum tentu lagi dia mukminat, iaitu ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, qanitat. Qanitat iaitu orang yang taat, taat perintah Allah, taat perintah Rasulullah, taat perintah suami. Kemudian yang keempat, taibat. Taibat ni apa? Yang bertaubat. Maksudnya kalau di kalangan isteri ni ada dia buat salah, dia buat dosa, dia terus bertaubat, dia tidak tangguh apabila melakukan kesilapan, ataupun dia terlukakan hati suami, dia terus cepat-cepat mohon ampun, kalau tak, tidak dapat redha suami. Kemudian abidat, yang rajin beribadah, rajin solat sunat, rajin puasa, rajin sedekah. Kalau masak, mesti masak lebih bagi jiran, bagi saudara mara. Tu. Kemudian sambung lagi, saihat. Saihat ni maksudnya yang berpuasa, ada banyak berpuasa. Ibu-ibu kena banyak berpuasa ni untuk amalan kepada diri dan juga anak-anak. Kemudian sayyibat. Sayyibat dan sayyibat wa abkar. Apa maksud sayyibat? Daripada kalangan janda atau gadis perawan. Mana kata dulu-dululah, kalau belum kahwin dipanggil gadis perawan. Kalau yang dah kahwin kemudian dia bercerai, maka dipanggil janda. Jadi Allah nak bagi tahu dekat isteri Nabi ni tadi, kalau Nabi ceraikan kamu berdua, Allah boleh gantikan dengan 7 ciri-ciri ni tadi, dari kalangan gadis perawan ataupun janda. Lagilah. Jadi dia supaya mereka ni berfikir agar tidak melakukan yang dipanggil sebagai tipu daya ataupun pakatan yang menyebabkan Nabi terasa dengan perbuatan mereka. Sampai ayat ke-5. Okey, ada tak ciri-ciri tu? Ibu-ibu kat belakang ada? Lama kena.
InsyaAllah ada semua tu, insyaAllah. Yang datang malam ni semuanya ada dalam tu, insyaAllah. Amin. Dan yang belum, insyaAllah Allah takdirkan kan jodoh yang terbaik, insyaAllah. Amin. Okey, kemudian boleh lagi ke? Ayat yang ke-6 kita sambung lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 1 hingga 5 dah selesai cerita tentang isteri-isteri Nabi. Dah selesai 1 hingga 5. Kemudian ayat ke-6 Allah nak tegur orang-orang mukmin keseluruhannya. Wahai orang mukmin, ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada naro. Ni kita biasa dengar kan? Okey, saya hurai sikitlah Allah nak tegur orang-orang mukmin hari ni. Kita kadang-kadang terlupa satu perkara. Kita dalam kita mencari agama ataupun kita nak berubah jadi baik, kita kena ajak keluarga kita sekali. Contoh macam malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah pergi solat kat surau ataupun kat masjid. Anak-anak tu solat tak? Anak-anak kat mana? Adakah dia betul solat? Waktu ni dia kat mana? Dia buat apa? Kemudian bagaimana checklist pakaian dia nak keluar rumah, yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki. Bagaimana pergaulan dia yang belum kahwin, bagaimana akhlak pribadinya. Semuanya kena jaga. Sebab kita masuk dalam syurga bukan kita seorang, ahli keluarga kita sekali masuk, terlibat sekali. Dia akan tarik mak ayah dia. Dulu mak ayah aku tak tegur, pergi masjid, pergi surau tak ajak pun. Cuma cakap, bang, ibu ayah pergi masjid dulu. Tak ajak, anaknya duduk main telefon, tengah main Mobile Legend, tengah bermain lah istilahnya, tengah sibuk dengan TV dan sebagainya. Tapi Ustaz, kalau kita ada suruh anak kita sembahyang, apa pada nampak sembahyang? Kita nak jawab apa tu? Nak jawab apa? Okey. Tugas Nabi dan juga orang yang seterusnya penyambung risalah Nabi, tugas kita adalah sampaikan. Jadi kalau kita dah istilahnya dah tegur, dah sampaikan, tapi dia tak nak dengar juga, tanggungjawab kita dah terlepas. Seperti mana sahabat Nabi ni bertanya dekat Nabi. Bila turun ayat ni, sahabat Nabi tanya dekat Nabi, wahai Nabi, ada hadis dia di sahih, cuma saya lupa dia punya huraian panjang dia, cuma saya ringkaskanlah. Bila mana turun ayat ni, sahabat Nabi tanya dekat Nabi, Allah minta kita jaga diri sendiri, okeylah, kita dengan diri sendiri. Bagaimana nak jaga ahli keluarga? Adakah kita sentiasa 24 jam dengan isteri, dengan anak-anak? Tidak. Jadi apa jawapan Nabi? Nabi kata, cukup engkau mengajarkan kepada mereka dan menegur mereka. Maksudnya mengajarkan mereka ilmu agama. Bila mana mereka salah, tegur. Kalau mereka buat selain daripada apa yang ditegur tu, maksudnya dia buat juga benda dosa tu, maka tanggungannya tu kena kat dia. Sebab kita dah bagi teguran, dah ajak solat, suruh tutup aurat, suruh berakhlak mulia, jaga pergaulan. Tapi di belakang kita dia buat sebaliknya. Jadi terlepas tanggungjawab kita. Tapi kita mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah pelihara keturunan kita daripada maksiat yang sangat banyak sekarang di dunia hari ini, daripada telefonnya, daripada pergaulannya. Ya Allah, tengok media sosial, takut macam-macam perkara berlaku hari ini, yang berlaku kepada anak-anak muda hari ini. Mudah-mudahan Allah pelihara keturunan kita, ahli keluarga dan saudara kita daripada maksiat dan sentiasa yang semakin berleluasa. Amin ya rabbal alamin. Okay, Allah sambung, wahai orang beriman, pelihara diri dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Kemudian tak berhenti kat situ. Kadang-kadang orang, bila orang ditegur kan, jaga diri dan ahli keluarga daripada neraka, tak cukup. Allah sambung, waquduhun nas wal hijarah. Apa maksud kat sini? Kerana bahan-bahan bakarannya adalah manusia dan batu-batu berhala. Allah beritahu apa? Supaya jaga keluarga ni, jangan sampai mereka di akhirat nanti mereka ni jadi bahan bakaran. Hari ni kita bakar sampah, apa yang dibakar?
Sampah kan, benda-benda yang dah terbuang untuk memarakkan ataupun menghidupkan api lagi. Jadi Allah nak beritahu dekat sini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ni dicampakkan ke dalam neraka Allah. Bukan saja dicampak, jadi bahan bakaran bersama dengan hijarah. Hijarah kat situ huraiannya adalah berhala-berhala. Allah nak hinakan orang-orang kafir yang mereka menyembah berhala. Maka di akhirat nanti batu-batu berhala mereka pun jadi bahan bakaran api neraka. Kalau hari ni kita bakar batu, batu kita bakar tak? Hitam je kan? Tapi ayat ni Allah nak beritahu, batu pun terbakar je. Sebab api neraka Allah ni panasnya 70 kali ganda. Kat dunia ni adalah 1/69, 1/70. Baki lagi 69 tu ke akhirat. Ya, sekarang kalau musim panas kan, buka air paip panas tu pun dah rasa ditunggu dipanjer dulu bagi sejuk kan. Itu baru air panas sikit. Ini Allah bagi tahu neraka Allah ni 69 kali ganda panasnya. Ya subhanallah min zalik. Jadi jagalah diri kita dan ahli keluarga. Hari ini kita dah mengaji, balik rumah sampaikan. Jangan simpan seorang. Kalau ada isteri, ada anak-anak, kita kongsikan sikit pun jadilah. Oh, tadi balik cerita pasal Allah minta kita jaga diri kita, keluarga, daripada api neraka. Apa yang kena jaga? Solat, jaga mata, jaga akhlak, benda-benda simple yang kita boleh sampaikan. Kemudian alaiha, Allah nak bagi tahu lagi, bukan sekadar jadi bahan api neraka. Alaiha malaikah, ke atas mereka ni malaikat yang jaga neraka ada berapa orang? 9 apa? 19 dalam surah Al-Mudaththir Allah dah sebut. Ya, yang jaga neraka Allah Taala 19. Apa sifat dia? Ada dua. Sifat malaikat Allah yang jaga neraka ni ada dua. Pertama, ghilaz. Apa maksud ghilaz? Apa yang keras? Muka garang tak jadi, tak cukup. Layanannya sangat keras, tak ada lembut-lembutnya. Silakan masuk. Bahkan dalam ayat Allah sebut manusia itu diseret, dilempar. Itu antara layanan dia. Dia punya layanannya sangat keras, mukanya sangat bengis dan menakutkan. Itu pertama. Kemudian Allah sambung syidadun. Apa maksud syidadun? Syidadun kat sini lebih tepatnya berbadan yang tegap dan besar. Hari ni kalau orang tu badan tegap dan besar, badan sadar lah hari ni kan, tapi hati dia baik, sebab apa? Ini dah kasar, bengis, kemudian no mercy. Bahasa Melayu apa? Tiada belas kasihan. Tak ada. Kalau kita, bukan kalau kita lah, na'udzubillah, pernah berlaku kan kematian yang dekat keluarganya kan, 8 kali ke 19 kali ke, dekat ahli keluarganya dibunuh. Dia masih lagi ada belah ihsan. Kalau tak ada belah ihsan, dia mungkin dah cincang sampai hancur. Tapi sebab dia ada belah ihsan, dia kerat 8 ni atau kerat 16 contohlah. Tapi Allah sebut dalam ni, malaikat Allah ni bila mengazab orang yang dimasuk dalam neraka, tak ada belah ihsan langsung. Tak ada tunggu jap lah, kesian sangat tu, dah 20 tahun dah kena dibakar, berilah rehat ajab, tak ada. Bila mana perintah Allah dilaksanakan, tidak ada maka mereka semua akan laksanakan perintah Allah. Syidadul la ya'sunallah. Kemudian mereka ni tidak derhaka kepada Allah. Bila Allah suruh seret, bila Allah suruh campak, bila Allah suruh pukul, bila Allah suruh azab ahli neraka ni, maka la ya'sunallah, mereka tidak akan menderhaka dengan kepada Allah. Ma amarahum, atas perintah yang diberikan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Itulah dia,
azab yang akan diberikan kepada ahli neraka. Hari ini ada AI kan, yang terkenal dekat Indonesia lah. Mereka buat hari ini hari pertama masuk neraka. Ya Allah, mereka tak tahu bahawa neraka Allah tu bukan yang seperti yang digambarkan. Seolah-olah mereka memang nak masuk neraka Allah dengan AI ataupun teknologi yang dia buat tu. Sonok lagi tu, tak gelak ketahu hari ni dah seminggu dalam neraka. Siap pegang api lagi tu kan, apa mandi dalam api neraka tu. Gambaran mereka lah. Tapi gambaran manusia tidak sama dengan gambaran hari akhirat. Tidak terjangkau di akal, tidak pernah dapat dilihat dan tidak boleh dibayangkan oleh akal fikiran. Jadi kesimpulan untuk kuliah pada malam ni, yang pertama, Allah sedang nak bagi tahu kita bila mana kita melakukan kesilapan, wasari'u ila maghfirah, mohon ampun kepada Allah, baik lelaki dan perempuan. Kemudian bila mana kita berumah tangga, maka sangat penting menjaga rahsia. Menjaga rahsia itu adalah satu keutamaan. Jangan dipecahkan rahsia tersebut kepada orang luar, baik kepada anak-anak sekalipun. Biarlah bergaduh ataupun bermasam muka dengan suami isteri ni, biar suami isteri. Bila depan anak-anak jangan ditonjolkan, kerana ia akan memberikan kesan kepada keluarga. Kemudian ayat yang berikutnya berkaitan tadi tentang ciri-ciri wanita yang terbaik yang Allah sedang rakamkan dalam Quran tadi. Cubalah jadi wanita terbaik yang mudah-mudahan dambaan syurga tu bagi mereka yang menjaga kehormatan, menjaga ibadah, menjaga amalannya, menjaga tingkah lakunya, maka Allah berikan pada mereka ini kemuliaan. Kemudian Allah beritahu kepada semua orang mukmin, jaga diri dan keluarga daripada api neraka Allah. Okey. Jadi kalau kata balik ni kelalen, apalah kesimpulan kuliah malam ni. Jadi buku yang tuan-puan yang dah beli tu kan, boleh buat balik, cerita balik ke keluarga. Muka surat 80 tadi ni kan, dalam surah At-Tahrim tu boleh ceritakan balik. Jadi tak adalah kosong. Kita kuliah ni, jadi kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita baca minggu depan. Kita tutup untuk kuliah malam ni dengan bacaan tahlil untuk hajat yang telah pun dikirimkan, insya-Allah.